Okey, baiklah murid-murid. Jadi hari ni kita nak ajar tentang bagaimana kita nak mengenali nilai not ataupun tempo. Okey, jadi dalam muzik kita ada 3. Yang pertama ialah crochet. Yang kedua kita ada minim. Yang ketiga kita ada apa dia yang ketiga? Cuba fikir. Nilai dia 4. So, yang ketiga adalah semi brief. Okey. Jadi, dalam 3 tanda ini, kita nak tahu berapa dia punya kadar tepukan dia ataupun tempo dia. Okey? Jadi, murid-murid boleh ikut cikgu, okey? Yang pertama, kita tengok dulu crochet. Crochet nilai dia 1. Okey. Crochet nilai dia 1. Jadi macam mana kita nak tepuk dia? Okey, kalau dalam muzik kita tepuk crochet, bunyi dia macam ni. Ta. Macam tu. Macam mana sekali lagi? Ta. Satu tepukan. Ta. Okey, tepuk untuk diri sendiri dulu. Pandai semua. Ikut cikgu. Ta. Okey, itu untuk crochet. Berapa nilai dia tadi? 1. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua. Yang kedua kita ada minim. Tadi kan cikgu dah tunjukkan apa dia minim. Minim nilai dia berapa? Cuba teka. Betul. Nilai dia 2. Okey, jadi kalau dalam tepukan pula macam mana? Macam ni. Okey, ikut cikgu. Tengok dulu. Tengok cikgu buat, okey? Okey. Faham tak? Macam mana sekali lagi? Wah, pandainya cikgu. Memanglah cikgu pandai, sebab tu cikgu jadi cikgu, betul? Okey, itu untuk minim. Okey, yang ketiga pula. Tadi cikgu sebut apa yang ketiga tadi? Semi apa? Ya, betul. Semi brief. Berapa nilai semi brief? 4. Ya, betul. Jadi, kalau semi brief, ini adalah corak dia. Itu cara nak sebut dia. Kalau nak tepuk dia macam mana pula? Kalau tadi minim kita tepuk macam mana? Macam ni kan? Okey, betul. Tapi kalau semi brief, kita buatlah 4 kali. Macam tu. Boleh? Okey. Okey, jadi seterusnya kita nak buat pula macam mana kita nak praktikkan ataupun macam mana kita nak gunakan tepukan ini dalam pembelajaran recorder. Okey, contoh cikgu tunjuk kalau kita tengok note ni. Okey, note ni tadi ada ta. Ada crochet dalam satu bar. Okey, jadi dalam satu bar kita ada 4 crochet. Jadi macam mana kita nak tepuk dia? Macam ni lah. Ta. Betul? Okey, itu kalau semua crochet dalam satu bar. Satu bar nilai dia ada berapa? Ada 4. Okey, kalau contoh minim contoh kalau dalam satu bar nilai dia ada 4, minim ada 2, betul nilai dia. Jadi dalam satu bar minim ada berapa? Ada 2, betul. Okey, macam mana pula nak tepuk dia? Pandai. Macam tu lah. Okey, itu kalau minim. Kalau semi brief, kalau semi brief nilai dia 4. Jadi dalam satu balok kita perlu ada 1 sahaja, betul tak? Betul. Okey, jadi macam mana bunyi dia? Pandai. Okey, contoh kalau kita nak belajar recorder kan. Kalau kita nak belajar recorder, kita tak boleh pakai ta. Sebab apa? Sebab kita nak tiup. Takkan kita nak tiup tu buat bunyi ta. Tu, ta. Tak bunyilah dia, betul? So, kita tukar dia jadi tu. Sebab apa tu? Okey, sebab nanti kita akan tengok macam mana cikgu Aisyah dengan cikgu Syamimi ajar pula. Kenapa kita kena guna tu? Sebab apa? Sebab kita nak tiup, betul. Okey, jadi contoh kalau kita tukar ta tadi jadi tu. Contoh dia macam mana? Kalau crochet ada 4 tadi, dia jadi apa? Tu. Samalah kalau minim pun, kalau semi brief pun. Jadi macam itulah dia cara kita nak belajar ataupun cara kita nak aplikasikan tepukan dalam pembelajaran recorder. Okey, sekarang murid-murid dah faham apa itu crochet, apa itu minim, apa itu semi brief dan macam mana cara kita nak tepuk untuk memahami tempo dia. Okey, bagus. Itu sajalah daripada cikgu. Okey, bye bye. Assalamualaikum.